Hai, selamat datang ke podcast kami. Okay, sebab podcast hari ini kita cerita pasal childhood memories raya. So sebab saya kan Chinese, so tak berapa macam rasa nak tahu macam mana korang raya, sambut raya. So boleh tak share sikit? So Saya nak mula dulu. boleh. Laju. Excited lah raya ni. So saya memori saya ada dua scene yang berbeza. Sebab berlaku adil. So macam tahun ni raya di rumah mak. Lepas tu tahun depan raya bapak, mak bapak itulah, ibu ayah. Dia berbeza lah. Kalau daripada side ibu saya, raya dia jenis yang kita satu family yang akan beraya ke rumah orang-orang. Dan bukannya orang datang dari rumah kita. Tu side daripada belah mak saya. Dan side belah bapak saya pula, orang yang datang raya rumah kita orang. Macam dan kami beraya di kampung lah. Tapi sejak 2021 COVID melanda, saya kehilangan dua-dua grandparents saya lah. Jadi start dua-dua serentak kena COVID ke? Belah bapak saya kena COVID lah. Belah mak saya dia sakit tua. Jadi start pada tu kita dah tak beraya di kampung macam tu. Kalau belah bapak saya, kita orang masih lagi berkumpul di kampung tu. Tetapi pada hari pertama beraya tu, kami sekeluarga, sebab saya duduk Penang, so saya bergerak ke Kedah. Macam start mula pada itu, bila turn bapak saya, kita orang pula yang beraya ke rumah orang. Macam rumah tapi macam raya ke-5 ke-6 kita orang akan berkumpul di kampung yang kita orang raya tu. Tapi bila belah mak saya pula, sebab kita orang tak ada grandparents, macam sepanjang raya tu kita orang satu family daripada sepupu, daripada KL, daripada Perak tu akan memilih satu tarikh lah. Macam raya ke-4 atau ke-5, selalunya raya ke-4 kita akan memilih satu tarikh untuk berkumpul bersama makan di rumah mak ayah saya dekat Ipoh. So basically tu So kampung Balkis ada dua. Satu yang belah bapak saya di Sungai Petani Kedah, dan belah mak saya di Ipoh Perak. So tapi you duduk Penang? Tapi saya duduk Penang. Dia memang dekat dia maksudnya dia in between lah. Faham. Sama betul. Kalau di kampung dulu kita mengamalkan sebelum raya tu kita tidur bersama macam tu. Macam sama kan? Dia best kan benda tu kan, macam memori sangat. sekarang macam dah tak ada. Ya, sudah besar. Lepas tu malu-malu kan. betul. Dah matang, macam sudah matang. Tapi rasanya still ada lagi tak silap. Sebab macam aku, boleh pakai tu? Macam aku, dia macam mana? Dia kalau belah mak memang kita orang tak balik kampung dah lah. Sebab macam ni, parents dah tak ada. Parents pada mak aku tak ada. Parents aku tak ada. Dia meninggal dah lama dah. So biasalah kalau dah meninggal ni memang susah nak Dia dah tak digantung kan kat rumah tu. Betul. Tapi rumah tu masih ada. Makcik-makcik je lah duduk. Tapi yang pasal yang duduk tidur tu still amalkan lagi lah, walaupun dah besar. Sebab tak ada tempat nak tidur. Lagi jimat tidur ramai-ramai. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Dan kita kan akan menziarah kubur kan, daripada situ kan. So kalau sebelum ke Perak tu, kita orang akan singgah lah ke kubur-kubur arwah nenek saya dengan atuk saya. Tapi bila macam yang arwah nenek saya kena COVID tu, kita orang tanam dekat Shah Alam. Sebab COVID kan, dan tu kan dekat satu tempat saja. So kita orang akan menziarah waktu hantar saya ke bayi. Macam balik kampung tu, ke IKL baru kita singgah Shah Alam dulu. Dia tak boleh. Dulu kan dia dulu memang tak boleh. Tak boleh gerakkan. Walaupun meninggal kat Kelantan. Dia memang ada space. Okey, macam contoh kalau KL dia ada tempat dia. Kalau macam dekat Sarawak dia ada tempat dia. Kalau kat Sabah kan besok orang kan boleh bawa balik kan. Ke Semenanjung tak boleh. Waktu COVID tu dia memang kalau kau kat situ kau kena tanam dekat situ. Tentu dia mungkin macam tak adil lah untuk family yang kena COVID kan. Tapi memang tak boleh rentas. Takut virus. Takut virus merebak kan melalui air kan. Lepas tu okey, lepas tu satu childhood memori saya yang saya rasa korang tak pernah experience. Saya pernah. Dia masih child. Sampai sekarang saya masih child. Saya pernah
sekali tak beraya tanpa bapak saya sebab bapak saya time tu dia kena bekerja. So bapak saya pun disentuh, so dia time tu dia kena bekerja dan tu adalah tahun pertama saya beraya tanpa abang saya dan bapak saya lah, ada orang dekat Penang. Saya time tu di Perak. So maksudnya bagi saya dengan Ibu dan sepupu-sepupu semua dengan abang saya seorang. Tapi time tu tak nangis, tapi diorang datang waktu hari raya tu, lepas sembahyang raya diorang on the way dan saya nangis macam rupanya tak seronok bila kita raya tak bersama. Dan saya pun bila dekat dewasa ni, abang saya pun dah start kerja, semua susah, jarang balik. Kadang-kadang diorang balik waktu hari raya sebab diorang bekerja kan. So yang tu pun jadi macam vibe tu tak best lah bila salam raya tu seorang kosong dan time tu juga slot kita duit raya pun kosong, kurang sikit. Kita dapat lambat sikit. Sebenarnya tu point kau kan. Kau sebenarnya sedih sebab tak pada raya kan, bukan sebab tu. Tak kisah kan apa ada tak ada. Sikit lah. Ada abang lelaki sini lah, perangai lelaki sini lah. Jangan bagi duit raya tahun ni. Okay, macam Jadi cakap pasal duit raya kan. Kalau kita kan ada angpau. Kalau duit raya korang ada apa nama macam hijau kau mungkin. Tapi memang duit raya je. Habis kata hijau. Ang maksudnya merah. Merah maksudnya kaya kan. Maksudnya faham. Macam kita tak ada memang Kita Kita memang orang raya je. kita bagi sampul and then duit raya and colour tu memang tak ada maksud sampul. apa. Depends lah, kalau tu depends kepada tuan rumah tu Tapi sendiri. tak ada satu macam pantang in Chinese. Macam kalau you belum kahwin, you tak payah bagi. ya. Macam you akan sedia sedap. Walaupun umur kau 55, kau belum kahwin, kau tetap dapat ampau. Ya, betul-betul. Tidak berlaku Tapi di raya. raya Kau kan. kerja, kau break, bagi. Ya, kau kerja kau ni. Kau dah besar walaupun kau tak kerja kau tak payah. Kita ada macam invitation kau pula. Ya. Lepas tu satu lagi tak silap saya, kalau macam you dalam kesedihan kan, tak boleh nak sambut raya, dan juga kalau baru lepas divorce ke apa kan, so kalau orang lepas divorce dia anggap macam benda tu musibah kan, so tak perlu bagi ampau kepada orang lain kan. Tapi kalau kita orang as Muslim ni tak ada. Kalau husband you meninggal ke, you bercerai ke, tapi you adalah mak orang ataupun you lelaki orang atau you duduk kerja ni, you still kena bagi dekat you punya anak saudara ataupun orang lain. Dia tak ada kata larang. Dia macam hadiah. Macam nak bagi dah. Macam tu. boleh celebrate. Stay boleh celebrate lah. Sedih tu memang ada sedih, tapi betul. stay boleh celebrate. Bukan macam you guys lah kan, macam memang tak boleh langsung kan. Macam tu. Jadi kalau dia punya nilai dia, value dia Depends. tak kisah ada orang bagi RM1, RM50 aku pernah dapat. Ya baik, RM50. Kadang Kadang tak tahu macam kadang I dapat ni. Hari tu I dapat 10 Singapore dollar. RM30. Yes. 20, 40. Macam tu. Kalau It macam depends. Chinese dia kan ada nilai. Dia memang ada value dia kan, ikut hari kan. Sebenarnya dia tak ada, tapi majoriti dia orang akan bagi 10, 20 macam tu. Kalau you bagi RM1, orang lain akan fikir macam Faham. Tapi biasa yang makan judging duit tu adalah budak-budak kecil lah. Macam sikit je, 50 sen je. Tapi bila dah besar, kita bersyukur je. Dapat. tak nak dapat susah. Tapi you guys kalau umur macam even macam ni lah, even kalau school, budak-budak yang sekolah semua dapat duit lebih ke? Maksudnya extra. Kalau macam bayi macam tu, dia akan bagi lebih lah, tapi kita Kenapa bagi lebih? Dia bukan buat apa-apa. tapi kita macam tu lah. Bernafas. Ya. Dan berak. Berbeza dengan kita kan, makin besar makin banyak. Kita Macam orang makin lain besar. tu RM20, tapi mungkin kita boleh dapat RM50. Kaca family saya macam tu. Saya pun macam tu. Ya, kenapa aku lain? Kalau I macam kalau rapat, macam kalau grandma tu dia akan bagi banyak. Betul Kalau lah. grandma I uncle macam tu. dia akan bagi banyak. Oh, Tapi saya kalau macam tak, kawan pada mak I, semua uncle memang akan bagi macam tu. Sebab kita besar, memang mostly memang dapat RM50 kalau balik Tahun ni kampung. lagi dekat rumah. kita raya Pahang lah ya. Saya faham lah tahun ni. Biasa kalau you raya kan, you raya macam kampung ke rumah you ke? Sebab kampung I kat dia sama je, tempat sama. Sama dengan I faham maksud you. Apa sekarang kena ke kampung? Dia macam kalau jalan kaki pun sampai kan. Faham. Orang lain punya
punya childhood boleh bercerita? Aku macam curious dengan kau sebab kau macam tadi aku dengar macam impression betul. Aku kau. dengar juga. Cuba kau share sikit kau punya Katanya childhood. macam dia punya childhood yang very lain sikit lah. Macam kita Sebab I normal dengan saya luar macam biasa. boleh relate sikit-sikit. Oh ya ke? Okay, saya punya childhood memory saya tak tahu lah. Mungkin ada sama kan dengan kita semua. Okay, macam orang lain kalau raya akan rewang sama-sama. Okay, macam pakcik ni mungkin laki-laki akan buat lemang. Okay, makcik-makcik kalau perempuan ni potong-potong bawang semua tu kan. Okay, saya punya family tak ada macam tu. Since saya kecil sampai saya besar. Okay, family saya tak ada rewang-rewang. Family saya semua tempah. Dia macam ada bahagian. Okay, kalau macam nenek saya nasi dagang. So tak ada orang boleh order nasi dagang tu. Kalau macam mak saya adalah nasi minyak ayam merah. So itu set mak saya. Tapi diorang bincang lah sama diorang. Korang Okay. memang family korang jadi tak ke arah masak ke arah Tak, actually semua orang pandai masak. Tapi culture memang macam tu. Sin kecil sampai Mungkin besar. macam nak jimat masa, tak nak siapa-siapa. Jadi macam ada yang ketupat. Okay, kalau maklum saya memang sate every year. Sate ayam semua memang dia beratus-ratus semua dia. kat satu rumah and then Yes. makanan. Berkumpul tu memang dekat rumah nenek. So macam kita orang 2 hari sebelum raya atau 3 hari sebelum raya kita memang akan puasa together. Berturut-turut straight. Tapi macam biasalah rumah saya dekat rumah nenek dalam 30 minit macam tu. Jadi saya memang setiap hari akan ulang-alik macam okay, hari ni buku puasa pukul 11 macam tu kita akan balik rumah. Esok kita datang balik. Okey, kalau hari saya rasa momen yang paling saya suka adalah kita nak tunggu pengumuman raya tu. So sama. kita so kita orang semua memang akan duduk depan TV. Depan TV ramai-ramai kan. So kita orang tunggu benda tu. Okey, bila kita orang dah tahu kan. So kita orang punya lagi satu childhood yang suka juga sebab saya ada uncle pakcik lah kan, bongsu. Pakcik kita orang selalu bawa mercun. Mercun tu yang mewah-mewah punya, yang harga beratus-ratus ribu tu. Yang berapa das punya tu? Yang pak, yang 25 das something. Tapi kan Aku dah lama tak main mercun. Okay. Kau tahu last bila tu? Aku rasa mungkin time tu time aku sekolah. Sekarang dah kurang. Faham, tapi momen siang tu macam kita excited tau main mercun time hari raya kan, tengok bunga-bunga kan. Tapi ada selang berapa pintu daripada rumah nenek tu Atuk tu dia sakit jantung. Dia time tu kan ingat lagi dia tak pakai baju, dia keluar rumah, dia datang kat rumah nenek, dia marah. Tapi kita orang diam lah sebab uncle kita orang yang bakar benda tu kan. Dia ada je mercun lain, mercun naga, mercun yang roket kan. Bunga raya, bunga api semua tu kan. Kita orang main je, tapi mercun tu memang laluan tu tak boleh lalu. Rumah nenek tu adalah kampung, tapi kampung campur batu, faham tak? Tapi kita orang punya life model lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi di zaman Neolithic. Tapi zaman childhood aku adalah memang daripada kecil sampai besar adalah sama. Mungkin lah zaman childhood kita orang yang kita orang berebut adalah letak kuih yang dah siap beli, berebut nak letak kat dalam bekas. Yes, itu je. Sebab sate, macam aku suka macam nasi. Dia susahkan, dia comel. Tapi zaman sekarang memang kalau kita balik mesti isu kuih. Umpan lah tapi tak ada kuih. Dia tak ada macam berebutan. Tapi sekarang berbeza pula. Benda tu dah tak ada dah. Aku datang memang makcik aku dah isi. Actually kuih pun tempah tak pernah buat. Aku tak pernah ada childhood yang duduk semua orang untuk buat together. So sebab tu lah aku teringin sebab tak nak cari lelaki yang lain macam tu. Tapi cakap pasal yang bunga api tu, childhood yang memang aku patah balik adalah waktu aku kecil, satu kampung main bunga api sebab tentu atas aku arwah atau aku ni macam ketua kampung lah. So satu kampung datang kat depan memang main tembak-tembak macam dia foto sampai 3 pagi. Tak tahulah. Tak kena ingat Kita lawan api yang paling. yang tu betul dia orang ni. Lepas tu cakap, besarnya orang tu. Lepas tu boleh kita campur kita dah. yang tu betul. Memang kita orang pun melawan. Dia tu betul. Chinese pun berlawan juga Ya, macam juga ada dia. Tapi diorang lagi gempakan lawan macam tu. Kita biasanya takkan roket je. Faham. Okay, so
So masa kita pun sudah habis. So Alah. stay tune. Macam Tak apa, stay tune untuk our next career